Apa? Tak nak cakap. Cakap. Ha? Sakit. Memanglah sakit. Kau nak tahan sampai bila sakit? Ha? Aku Cakap betul-betul. Cakap Melayu. Cakap Melayu. Tak tahu cakap Melayu. Kau apa? Orang asli. Orang asli tak reti cakap Melayu. Aku bagi kau bahasa Melayu. Cakap Melayu. Ya, aku orang asli. Orang asli. Ya, aku asli. Orang asli mana? Ini asli di sini, di situ salah. Situ mana? Situ itu au. Kampung mana? Kampung Jugung. Kampung? Jugung. Kampung Jugung ki. Kampung Jugung ki. Aku tidak tahu. Tidak boleh beritahu. Oh, kenapa tidak boleh beritahu? Tidak boleh beritahu. Itu kenapa kau garu-garu tu? Tak ada kumung. Ha? Kumung. Kumung, apa kumung? Kau bagi dia tangan sakit? Ya. Engkau yang bagi dia tangan sakit? Ya. Kau garu-garu tangan dia? Ya, sakit tulang semua sakit. Oh, itu kerja kau lah. Ya. Sekarang kau nak buat kerja lagi ke tidak? Tidak. Kau ini siapa? Aku orang suruhan itu orang bujang tua. Orang bujang tua? Bujang tua, laki bini mati, laki mati, bini mati. Mau kasih mati? Ya. Boleh ke? Oh, tak boleh. Kamu ini keturunan apa? Kuning, kemuling. Apa itu? Kuning, kemuling. Keturunan? Ya. Jin ke apa? Ya, jin, kemuning. Bulu kemuning? Ya. Kau ni dari rumpun bulu? Ya. Siapa tuan kamu? Tua aku pemuda itu duduk di Bengkalan. Begat Kamal. Ya. Aku tidak pasti nama, tapi orangnya duduk di Bengkalan. Orangnya hitam. Ya, hitam manik. Dia ada anak perempuan. Ya, ada anak perempuan, anak jantan ada 4 anak jantan, 1 perempuan. Ya, perempuannya bini sudah mati. Adik aku. Ya. Kenapa dia selalu hantar? Dia tidak puas hati. Dia cari siapa saja yang boleh dia kenakan. Habis engkau datang ke sini? Ya, dia suruh dia upah aku. Dia upah cari kawan, cari aku. Kawan itu bagi tahu sama aku. Dan kau pun datang? Ya. Kau masuk ikut mana? Aku masuk ikut kaki. Ibu jari kaki? Ya. Sekarang keluarlah.
Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itulah masalahnya. Aku tidak boleh keluar. Aku sudah masuk dalam ini perempuan tapi tidak boleh keluar. Kenapa? Kau tidak jumpa pintu keluar? Ya, aku tidak jumpa pintu keluar. Kenapa kau masuk ke rumah aku? Sudah binasa aku. Dibuatnya hidup aku dah tempuruk. Tuan. Tuan. Tolong Tuan. Apa? Maafkan aku Tuan. Maafkan aku Tuan. Sakit sangat sakit ya. Yalah Ya, kau aku ya. sulah. Ya, sangat Dengan sakit. besi? Ya. Besi aku yang tahu. panas? Ya benar itu betul. Aku minta maaf, minta ampun Tuan. Aku salah langkah. Tolong Tuan. Siapa nama kamu? Nama aku Samkoy. Samkoy. Ya Samkoy. Kamu jantan atau betina? Aku jantan Tuan. Sakit Tuan. Kenapa kau tidak mau lawan dengan aku? Kau tidak boleh dilawan ni. Tak boleh dilawan ni. Kenapa? Tak boleh. Apa yang kau lihat pada aku? Lalu gagak. Tidak bukan lawan aku. Aku pun kasihan tengok kau Ya tolong. menjadi orang suruhan, Ya betul. tapi engkau tidak boleh hentam aku. Ya betul. Aku tidak. Aku diam-diam saja Tuan. Aku diam-diam saja Tuan. Aku tak berani lawan Tuan. Aku tahu aku akan hancur kalau aku lawan Tuan. Aku mengaku kalah Tuan. Engkau mau bikin apa sama ini tubuh? Dia menyuruh kasih habis tulang-tulang sendi-sendinya semua kasih sakit-sakit dan tak boleh bikin apa-apa. Itu yang dia datang tadi pun sakit. Ya. Itu kerana kamu lah. Ya. Kamu Islam atau kafir? Aku kafir Tuan. Kafir. Ya Tuan. Kenapa dia memilih kamu? Dia Kamu hebat. di kalangan tempat itu akulah yang hebatnya Tuan. Apa yang boleh kau buat? Aku boleh buat apa saja. Dengan ilmu aku boleh menuduh kasih mati pun boleh, tapi ini tidak. Ini tidak boleh. Oh, kamu hebat. Kamu panglima juga kah? Iya, tak panglima di tempat aku Tuan. Panglima, orang asli. Ya, Tuan. Jadi kamu tidak boleh berlawan dengan aku. Tidak boleh Tuan. Sekarang apa yang kamu mau? Aku mau Tuan kasih bagi balik pada ibu pemuda bodoh. Bagi balik. Ya, Mau bagi apa? kasih otaknya mati. Bagi matilah senang. Mati itu tidak boleh. Kasih mati otaknya. Kau boleh? Boleh? Tidak boleh. Engkau pun tidak boleh. Tidak. Ini. Bagi otaknya mati. Supaya dia tidak boleh fikir apa yang perlu dilakukan. Allah. Apa dia? Sudah lembek Tuan. Kau tahu apa yang aku ada? Sekarang kau ada berapa pengikutmu? Pengikut aku ada dalam 10,000 Tuan. Termasuk anak-anak isteri aku sekali Tuan. Ramainya? Ya Tuan. Aku duduk itu di ujung Gunung Salun. Salun itu di dekat itu. Belakang itu ada satu hutan. Dekat situ aku tinggal. Bukit Salu.
Ya, Bukit Salu. Bukit Salu di Gopeng situ. Ya, benar Tuan. Ya, benar Tuan. Ya, di situ Tuan. Kamu tinggal di atas, Ya, Tuan. di sebelah air terjun. Ya, benar Tuan. Ramai ada di situ. Ya, Tuan. Ada ramai di situ Tuan. Dengan anak isteri aku, dengan penduduk-penduduk aku sekali Tuan. Kamu ketua di situ. Ya, aku ketua di situ Tuan. Kamu sekarang sudah jatuh pada aku. Ya, benar Tuan. Kamu sekarang sudah melutut pada aku. Ya, Tuan. Ya, Tuan. Aku boleh perintahkan kamu. Ya, betul Tuan. Betul Aku Tuan. mau Islamkan kamu semua. Boleh. Ini sekali Tuan. Ya, Boleh Tuan. Ini sekali Tuan. panggil semua kemari. Dakwah Ho! Tuan. Semua asa berkata go. Semua sudah ada. Ya, sudah ada Tuan. Sudah semua di sini Tuan. Semua mau masuk Islam Ya, tak? ya Tuan. Ya, Tuan. Semua mau masuk? Semua mau Tuan. Semua mau Tuan. Ya, semua mau. Kami tidak mau dipergunakan lagi Tuan. Itu harimau kumbang itu belaan kamu kah? Harimau kumbang. Ya. Harimau hitam ini Ya. kamu punya. Ya. Mau bawa dia sekali? Ya. Boleh kan Tuan? Boleh. Boleh mau Tuan. Kerana aku akan Islamkan kamu. Ya, terima kasih Tuan. Ikut aku. Ya Tuan. Semuanya ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung dengan Allah Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. dari syaitan yang diredam. Dengan nama Allah Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Pemurah Dan lagi Maha Penyayang. dan lagi Maha Penyayang. Sekarang kita akan mengangkat syahadah sebagai syarat engkau akan diislamkan. Ya. Begini ya Tuan ya. Ya, begitu. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar wa Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi Aku naik saksi tiada Tuhan yang kusembah tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah, melainkan Allah, dan Muhammad itu dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. adalah pesuruh Allah. Ikhlas ya. Nak ikhlas Tuhan. Sekarang kamu dan rakyat kamu menjadi penganut agama Islam. Terima kasih. Aku akan hantarkan kamu ke Mekah. Ya, Tuhan. Dan aku akan minta 1000 wali-wali Allah untuk mengajar kamu tentang Islam. Terima kasih Tuhan. Semoga kamu boleh bertaubat dan memohon ampun daripada Allah daripada dosa-dosa kamu yang lalu. Lepas ini, jagalah diri kamu. Jangan ada dosa lagi. Kamu belajarlah agama di sana. Sebelum itu, sebelum tu hantar kamu ke Mekah, kamu tengok suami dia. Kami siapa Tuhan? Suami wanita ini. Kenapa dengan suaminya?
cakap tuan, Ya. suaminya berlaku curang tuan. Berlaku curang. Ya, Curang bagaimana? curangnya tidak mahu mengasihi perempuan ini. Ya. Dia ada perempuan lain kah? Ada tuan, Ada. Berapa orang? dua tuan. 2 orang. Ya, Ya. ya, itu yang aku nampak lah. Apa yang mereka buat? Sangat memalukan, Ya. tidak baik. Aku baru masuk Islam, tapi aku tidak mahu cakap yang bukan-bukan tuan. Tapi tuan ini boleh minta tolong sama tuan besar ini. Aku mau lihat suaminya. Aku lihat dia juga disihir. Betul tak? Ya, ya, itu perempuan dua itu. Dia juga disihir. Dia ditundukkan. Ya, ya, Dia menurut saja. ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu akbar. Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan aku ya Allah bersyukur ini ya Allah dengan kalimah Allahu Akbar. Ya Allah, izinkan aku ya Allah bersyukur ini ya Allah dengan kalimah Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan aku ya Allah bersyukur ini ya Allah dengan bacaan petir ya Allah. Batu-batu yang terbakar ya Allah, berbagai cair yang panas menerga ya Allah, dan api dari api neraka jahanam ya Allah. Semuanya dengan izin-Mu ya Allah. Izinkan aku dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada lagi tak? Ada jin sihir lagi? Sudah tidak ada tuan. Tidak ada. Aku akan isikan kasih sayang Ya, baik. dan rasa cinta Ya, itu antara yang mereka benar. berdua. Ya, betul. Allah. 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 Okey. Ya, sudah tuan. Suaminya kembali mengingati istrinya tuan dan anak-anaknya tuan. Ya. Ini dua wanita ini pula. Ya, Allah. bagus. Bodoh punya manusia. Ha? Manusia bodoh. Apa yang patut aku lakukan pada mereka? Tuan lebih tahu apa yang patut mereka terima atas perbuatan mereka membuat maksiat. Kerana mereka ini bermain dengan sihir. Ya, Maknanya mereka tidak percaya kepada Allah. ya, Allah. Apa yang kau lihat? dua-duanya kecundang tuan.
Okey. Ya. Sekarang aku akan hantarkan kamu. Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima Kamu kasih. belajar agama. Menjadi pelajar yang cerdik. Ya, maafkan aku, Tuan. Ya. Maafkan aku ya. Maafkan aku ya. Aku tidak sengaja tahu. mengikuti perintah orang yang bodoh itu. Kamu tidak bersalah. Maafkan aku. Kamu bersalah sebab kamu mengikut perintah dia. Iya, benar. Tapi kamu terpaksa. Sudah, Tuan. Maafkan aku. Aku tahu. Sebab itu aku maafkan kamu. Sekarang aku akan kirimkan kamu bersama wali-wali ini. Berpegang teguhlah kamu dengan wali-wali ini. Belajarlah agama yang terbaik. Jangan lupa doakan aku, keturunanku dan seluruh umat Islam. Sudah semestinya, Tuan. Kita akan berjumpa di surga nanti, Tuan. InsyaAllah. Tuan. Dengan izin Allah. Ya, Tuan. Semoga kita memasuki surganya tanpa dihisap. Amin. Jika dihisap, kita sukar untuk memasuki apa-apa juga surga yang Allah sediakan. Benar, Tuan. Kita akan disalai, dipanaskan dan dibakar di api neraka. Ya, Tuan. Jika tidak ada syafaat daripada Allah. Benar, Tuan. Jadi kita mohonkan syafaat daripada Allah agar menerima kita tanpa dihisap. Sekarang kamu pergilah naik ke atas batera-batera ini. Naik di atas kapal-kapal ini. Dan selamat tinggal. Ada apa lagi yang ingin kamu katakan? Tidak ada apa. Tuan jagalah anak ini. Ya, dia sentiasa di dalam pemerhatian aku. Kasihan lagi. Walaupun setiap hari diserang, aku akan ada di sini untuk menjaganya. Sebaik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. Hawa! Ini siapa? Oh. Ini salah satu daripada orang yang disuruh. Ya, Ini adalah jiran tempat aku. ya, Dia melihat. ya. Dia melihat, Tuan. Dia mengintip. Ya, ya. melihat. Dia melihat. Dia mengintip aku. Dia tidak tahu siapa aku. Ya, Tuan. Aku Panglima Allah. Habis semua yang dikerjakannya, Tuan. Ini manusia bodoh lah, Tuan. Aku akan matikan dia. Ya, Tuan. Itulah Dengan izin sebaiknya, Allah. Tuan. Apa yang kau lihat? Oh, sudah habis nyawanya. Dah tertanam. Sudah Tidak apa. tidak apa. Tiba-tiba dia muncul untuk melihat dan mengintip dan memberi laporan kepada tuannya. Ya, benar, Tuan. Ya, itu. Ya, Tapi dia tidak kesampaian. ya, sepatutnya. Dia tidak boleh menjentik atau membakar atau menyentuh bulu rumahku. Ya, benar. Betul. Aku boleh mengesannya. Ya, itulah yang aku nampak, Tuan. Tuhan terlalu hebat. Hebat dari segala yang Tuhan Allah kirimkan pada dunia ini, Tuan. Kami tidak mampu melawan itu, Tuan. Dengan izin Allah, Tuan. Ya, Maafkan aku, Tuan. menjadi tugasku untuk menyelamat mereka-mereka yang disihir, Ya, Tuan. Benar itu. yang diganggu syaitan dan juga apa juga saka-baka keturunan. Ya, benar, Tuan. Semuanya dengan izin Allah Ya, benar, Tuan. yang memberikan kekuatan Ya, dan benar, Tuan. kegagahan pada diriku. Ya, benar, Tuan. Sekarang aku kirimkan kamu ke sana. Ya, Tuan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Okey. Tangan sakit lagi? Ha? Oh, tadi. Ha? Nampak dia tunjuk kat pinggang dari pukul. Ha? Masa tu tengok kat pinggang sakit kaki. Oh, dia Hmm. dia tekan, dia tulang tu. Tu yang dia sakit. Sakit pinggang saya sakit. Ha. Tapi sedikit tak bunyi. Ha. Dia tak bunyi. Dia tahan dia tak bunyi. Lepas tu dada ni rasa dia sedikit dada baru dia bunyi. Tapi tak kuat. Ha. Dia bunyi. Tadi bertahan juga dia kan ni. Ha, dia bertahan juga. Tembak bertahan juga Dia dia. tahan. Dia tak ada macam tak macam yang kemarin tu. Ha. Itu tak awal tak duduk Ya itu dia. Oh, dia tak tahan tu. Dia Saya macam terus, dungu bodoh kan. saya terus flat. Saya Allah. Ada dia empap. Yang semalam tu dia empap. Dia duduk atas perut kau memang tak boleh buat apa. Itulah tu saya tadi kata Macam orang kena tindih. Kita dah tengok masa petang saya juga kan tengok. Tersandar kat dinding dia. Ha. Apa ni? macam orang tengah langgar. Iyalah sebab dia empap. Saya punya- Ah, tadi dah nampak lah tadi. Ah, itulah jawapannya. Masa Ajo scan tu memang dia dah tahu dah. Cuma bila you datang, kebetulan dia pun ada. Kebetulan je. Jangan kalau tak ada lah. Bukan ada setiap kali Ajo buat dia ada, tak ada. Kebetulan. Kebetulan ada. Ajo minta dia tengok sekali sebab makhluk halus dengan makhluk halus dia orang boleh nampak. Sebenarnya dia kena sihir suami. Dia Kalau kata tertutup. dia dah tahu, dia tahu dia masjid punya orang kuat. imam pun imam pun kena. Ada tu imam datang sini, Ajo susah lah nak bangun, nak rokok semua. Ada jin duduk atas tengkuk. Memanglah tak mau. Buang tu bagus dia. Steady. Sebab makhluk halus ni. Imam baca ayat panjang ke ayat pendek ke, satu Quran ke, ada setengah jin dia boleh tahan. Dia tak kisah kan. Kadang tu dia betul kan. Hari tu ada seorang tu sakit, panggil orang masjid, baca Yasin. Dia boleh langkah tu. Dia dengan bongkok macam nenek kebayan tu. Dia boleh langkah antara orang yang baca tu pergi restoran ni. Berhenti kalau baca pun tak betul. Padahal tengah ramai orang baca Yasin. Baca kena betul kan. Tapi yang mainan dekat dia azan seluruh tahu macam mana nak saya nak cakap dengan dia sebab dia semuanya tahu. ya, iblis pun tahu semua. Macam mana kita nak cakap? Syaitan pun tahu juga. Kalau- Iblis hari tu kita lawan dengan iblis tu. Dia semua tahu, dia taat pada Allah, taat pada semua. Cuma dia tak boleh tunduk pada manusia. Jadi itu je. Dia punya sombong tu, dia tak boleh tunduk. Sebab itulah Allah pegang yang dia tak ikut arahan perintah Allah. Ini kalau kata siapa-siapa pun yang ilmu tinggi ke, ustaz-ustaz ke,
ulama ke, tak kira lah. Kalau ada ego, ada sekelumit sombong, habis lah. Sebab itu bukan kat Aijo yang cakap, itu Allah yang cakap. Sebab itu banyak-banyak orang yang ada ilmu tinggi, dia dah mula ego dan sombong. Dia dah jadi sifat iblis. Jadi sifat iblis, dia hanyut lah. Saya banyak